Pokok tu biadab pokok. Serius? Ni apa? Oh. Hei, tu apa? Kiri kanan step ni. Jalan mana? Jalan mana ni? Jalan ke bawah ni, okey. Boleh pergi. Weh, ini apa? Ini apa? Ha, nah. Atas dia. Oh. Weh, Wan. Pelik macam ni, Pi. Wan, bukan ni ke? Ha? Bukan. Dengarkan lagi. Tadi suara orang bercakap. Okey? Siapa kalian? Ada orang ke? Macam suara cung kan? Ha, macam suara pocong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillah solehin. Kemari kalian. Okey? Tunjukkan dengan jelas siapa dirimu. Macam suara cung. Kat atas ada. Okey? Dia. Tu. Tu apa? Nah, itu dia. Hai. Mana? Asal dia hitam pula kat sini? Bukan pocong, bukan. Kan? Benda terapung. Ni depan ni. Sekejap. Tak, tadi benda putih tu berdiri. Ada satu laluan macam tu, macam warna hitam berdiri kita tengah ni. Boleh stand lagi 8 minit. Ha? Okay, fokus sekejap. Kenapa ada bunyi suara? Fokus sekejap. Red? Wan. Apa? Tu depan. Depan kau. Tengok depan. Depan? Tengok depan. Tengok depan. Tak tahu kayu ke apa ni. Weh, terapung weh. Terapung. Tu. Ui. Oh, weh. Dia macam hilang terus weh. Besar, hilang terus. Tinggi weh. Serap. Tinggi siap. Ni bini gula-gula ni. Nak serabut aku ni gula-gula. Sekejap, saya simpan. Tadi tunjuk. Betul lah dia cakap dia ada kakak. Tapi tak nampak pun rambut ke benda. Kita nampak putih je. Assalamualaikum. Betul pokok tu. Apa ni? Yang depan tu. Yang bercabang tu. Ada budak. Mana ada budak weh sini? Kau nampak apa? Dia dekat hutan belah kiri Ustaz tadi. Pokok yang batang halus. Oi. Ni mata apa? Pik. Ada benda bergerak Pik depan tu. Weh, mata. Depan ni. Dia masuk ke kanan. Ha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan diri kalian sekiranya kalian menaruh dari sini. Assalamualaikum. Tunjukkan diri kau. Saya cuba perlahankan kamera saya semampu yang boleh kan. Okey, bukan tu lampu taman tu. Okey, supaya korang boleh SS.
Aku rasa kau orang dengar apa aku rasa ni. Yes, Ain, betul. Ada orang mengaji. Dekat gila weh dengan aku. Dekat sangat ni. Bau bunga weh. Okey, yang mana pakai iPhone ataupun ni, saya ajar korang pakai. Korang punya phone pun boleh pakai. iPhone 13 Pro Max ke atas pun dah ada dah. Ni, kau slide ke atas. Tekan ni, naik mode ni. Ni, naik mode ni. Tekan. Tarik sampai maksimum ni. Pergi max. Ni off. Max. Tapi make sure tak hampa ada sebarang lampu. Okay. Saya ambil contoh sini Android pun ada. 11 Pro Max ada kot, tak salah. Pergi tengok. Cuma lagi tinggi kau punya. Macam yang saya pakai ni 15 ni. Lagi cantik lah. 16 Pro Max punya lawa. Tapi cukup lah, 15 pun okey dah. Vivo saya tak tahu lah, pergi check lah handphone sendiri. Banyak Android pun banyak. So dia akan dapat gambar macam ni. So dia akan nampak tegang. Bukan masuk alam bunian geng tak masuk alam bunian. Bila kita buat night mode memang macam ni. Night mode dia akan jadikan cerah. Jangan kena gula-gula pula dengan host. Alam bunian pula. Banyak je handphone Android pun banyak. Nah, ambil secara tak sengaja pun dapat. Nampak ni. Ambil gambar secara random je. Macam perkampungan lah belakang tu. Ya, macam ramai kan. Ni. Ni macam perempuan tengah pegang something, macam pegang bayi. Nampak tak ni? Ni macam perempuan tengah pegang bayi sebelah ni. Ni apps yang kamera ni memang ada kat dalam phone. Jangan senang-senang kena gula-gula dengan host kan. Kalau alam bunian boleh ambil pakai gambar, power kan. Saya bagi ilmu lah. Ini salah satu cara sekiranya kalau tak ada nampak penampakan, kita boleh pakai benda ni. Tapi belum tentu betul 100%. Mungkin kita boleh nampak objek-objek yang pelik sikit lah. Tapi belum tentu tu dia. Macam gitu, faham tak? Syafiq kat sana lagi Yang tu aku dengar. Her. Tunjukkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa hitam tu? Hitam pekat tu, nampak? Ada siapa-siapa nampak benda hitam pekat macam terapung tu? Hui, aku nampak tu. Nampak. Oh, Akbar. Kan nampak berlari kan? Dia mengalir ke kawasan ni.
tahulah lagi terbang, tapi bergerak lah laju. Tapi bukan pergerakan manusia tu. Kalau macam itu laju sangat tu. Nampak macam ada kaki? Ya, betul. Nampak ada pergerakan. Kalau korang perasan tadi tu, bentuk dia bahagian bawah dia tu macam berkabus. Faham tak? Atas tu pekat, bawah tu nampak macam transparent. Faham tak? Macam tu. Cuma dia punya problem dia adalah, kalaupun orang kan, kalaupun orang apa yang laju macam itu dan step berlari tak bunyi. Saya lari tadi pun dah macam bunyi. Saya lari tu mengelupur lagi. Macam bunyi daun, bunyi tanah, bunyi apa semua keluar. Kain putih sangkut. Saya tak nampak kain putih sangkut. Korang nampak macam-macam malam ni weh. Korang ni lagi paranormal bila aku ni. Macam-macam korang nampak. Oh, dia rasa macam tak adil ni. Korang lebih pada paranormal daripada aku ni. Terlalu paranormal korang ni. Aku nampak tu berdiri. Tu. Jelas, putih tu jelas. Macam ni. Kawasan ni ada pokok clear weh. Atas pokok clear. Atas pokok semua clear. Dia masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah pula. Tanah mana pula dia masuk? Dia bekas penggali kubur ke apa? Masuk dalam tanah pula. Kita apa bang? Pagi-pagi macam ni pun potong pokok. Kerja orang jangan campur lah. Biarlah kerja orang. Jaga kerja sendiri je. Kerja orang jangan campur Jaga kerja sendiri. Tahu dah betul kan buat emoji gelak tu. Pik, aku macam nampak something depan tu. Macam ada benda hitam tu ni. Tengah-tengah tu. Gelap aku nampak tu. Dia ayu. Tu. Dia bawa ke bukan? Bukan Oh bukan. Oh itu yang tadi hitam tadi, yang aku nampak aku cakap ada benda blocking hitam tu. Dan dia Betul. Alah. Betul Pik. Dia dengar tadi nak keluar je. Apa ni? Tak keluar makan best je. Aduh, aku lihat tadi benda yang blocking separuh warna putih tu. Ya betul lah. Dia masuk dalam hutan ni. Dia macam dia berlari apa tadi Wan? Aku dah nampak 2 kali lah tadi kat atas. Dia berlari ke apa tu? Tapi Tak tahu. Aku rasa bukan. Macam ada flash ke tu? Ni. Oh. Dia masuk dalam ni. Confirm dalam ni. Confirm. Daripada sini bawa pergi sini. Sebelah kanan ni. Wan, dia dekat sini. Ni bawah ni. Laju Dia dekat sini. Mana ni? Dia pergi bawah sini. Kau tengok sini, aku tengok depan ni. Sebab aku nampak macam depan ni. Ada? Mana dia? Nasib baik pasal belah camp dapat nampak dia lagi. Ya. Kau sini, ni betul ya. Semalam kat stay sampai terketak.
Itu lain kategori cikgu tu. Lain kategori. Kalau saya bawa orang yang menjuri tu, saya tu datang sini pun jangan terketar. Kan? Betul. Ini saya punya game. Ini saya punya pentas. Saya duduk dalam pentas orang memang mengerupu saya. Tapi insya-Allah minggu ni kita akan ubah benda tu. Insya-Allah. Sebab lagu ni dengan dancer yang cukup, dia membantu lah untuk saya. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu. Aku dah cakap dah, dia ada kat kawasan-kawasan ni. Aku tak puas hati tak jumpa ni orang tua tu. Nenek tu aku tak jumpa. Diam. Tu. Nampak tak 2 biji mata tu? Aku zoom teruk. Tepi dia. Tak jauh pun. Bukan binatang tu. Cikgu Nafi. Sini ya cikgu. Sini. Saya buka lampu saya paling terang ni. Paling terang. Kau nampak semua benda. Okey. Ya, suara. Mari tunjukkan lagi dengan jelas sujud dirimu. Wih. Beranjat aku. Jangan duk main suara-suara je. Marilah. Aku seorang je ni. Dia bagi dengan suara sobat. Dia mari dengan suara. Hantu ni comel lah dia. Suka anjak-anjak kita. Nanti datang tak konsert nanti. Tahu? Lagu Cikadun. Support lah. Pokok tu biadab pokok. Serius? Ni apa ya? Oh. Hei! Tu apa? Oi, ada orang ke weh? Hello?